Tak tahu nak pilih antara Koway Neo Plus atau Koway Neon? Jom tengok video ni sampai habis sebab saya nak share perbezaan antara dua model ni. Yang pertama adalah saiz tangki. Untuk Neo Plus ni mempunyai tangki air panas sebesar 1 liter, air sejuk sebesar 2.3 liter dan air suhu bilik sebesar 2.5 liter. Manakala untuk Neon pula mempunyai tangki air panas sebesar 1 liter, air sejuk sebesar 1.5 liter dan untuk air ambient dia menggunakan sistem direct flow. So korang boleh ambil air unlimited. Jadi kalau korang ni jenis yang banyak minum air sejuk, better korang ambil Neo Plus sebab tangki air sejuk dia lagi besar daripada Koway Neon. Yang kedua adalah design. Untuk Koway Neo Plus ni mempunyai design yang simple dan straightforward. Tak ada banyak button nak kena tekan. Kalau nak ambil just tolak je macam ni. So untuk korang yang suka design yang simple, boleh pilih Koway Neo Plus. Manakala untuk Koway Neon pula, design dia lebih estetik. Ada 5 pilihan warna yang korang boleh pilih. So kalau korang jenis pentingkan dekor dalam rumah, boleh pilih Koway Neon. And last sekali adalah dari segi sistem tapisan. Untuk Neo Plus ni menggunakan sistem tapisan RO, manakala untuk Neon pula menggunakan sistem tapisan Nano Trap. Jadi itulah dia perbezaan antara kedua-dua model ni. Kalau korang prefer yang mana? Koway Neo Plus ataupun Koway Neon? Cuba share sikit dekat komen.